Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan, salam awah. Saya Haji Zaini daripada Seremban 9. Saya adalah salah seorang daripada pengedar Forever Living yang bernaung di bawah kumpulan AUC. Saya bernaung di bawah kumpulan AUC iaitu Al-Ujab Circle yang dipimpin oleh seorang wanita usahawan hebat, Puan Hamizah. Hari ini saya harap dapat membuat anda berasa gembira dan bahagia kerana saya akan bongkarkan satu perniagaan yang akan mendatangkan pendapatan insya-Allah RM20,000 setiap bulan, di mana kita akan buat perniagaan daripada rumah, orang cari kita. Padu tak padu? Mula-mula sekali saya nak tanya, kan best tak kalau kita ada akaun TikTok, kita ada followers berpuluh-puluh ribu. Kita tengok contoh kat sini, ada 20,000, 30,000 kan, 26,000 kan. Kemudian ada yang 60,000 kan, 80,000 kan. Tak kira usia kan, ada yang sampai mencecah. Contohnya leader kita mencecah hingga 100 lebih ribu kan. Mestilah kita rasa bahagia kan. Mestilah best. Kenapa? Kerana dengan banyak follower ni kita berpotensi untuk mendapat lead yang tinggi daripada follower-follower kita insya-Allah. Dan dekat sini kita nampak lihat di mana hashtag Al-Ujab Circle ni mencecah sampai 92 juta viewers, dan juga ada lebih kurang bawah hashtag Al-Ujab Circle ni 8,000 lebih post selama ini. Ini menunjukkan bahawa Al-Ujab Circle ni sangat aktif di media sosial, dan kita rasa bersyukur kerana kalau dipilih untuk bersama-sama dengan satu komuniti hebat ni, komuniti hebat di media sosial yang paling terkini, yang trend yang paling terkini iaitu di TikTok. Dan ini kita nak tunjukkan testimoni daripada beberapa orang leader atau mentor kita yang hebat yang telah berjaya dengan pendapatan lebih kurang RM20,000 setiap bulan. Dan seorang ni telah mencecah pendapatan terkumpul sebanyak RM424,000 kan. Dan Puan Mahfuta dan suami pendapatan terkumpul sebanyak RM669,000, dan juga Puan Laila kan dan suami pendapatan terkumpul sebanyak lebih kurang 1 juta. Dan kita ada leader kita kan, Kak Miza kan, dan suami pendapatan berkumpul selama lebih kurang 10 tahun sebanyak mencecah hampir 4 juta. Alhamdulillah, ini contoh-contoh bagaimana pendapatan-pendapatan yang telah diperolehi, diraih oleh ejen-ejen ataupun pengedar-pengedar daripada kumpulan Al-Ujab Circle, di mana satu kumpulan yang sangat mantap yang akan bantu kita insya-Allah dalam mencapai target kita yang kita sebut tadi sebanyak 20,000 atau 20K setiap bulan kan. Kita cakap 20K ni sebenarnya lebih kan. Nanti kalau kita nak cakap lebih-lebih nanti kan orang rasa terpanjang pula. Jadi kita letaklah tasaran untuk mencapai 20,000 sebulan insya-Allah. So soalannya, are you ready? Kan sekarang ni kita nak perkenalkan dengan mentor-mentor atau leader-leader hebat daripada Al-Ujab Circle ni. Kalau pertama sekali yang diketuai oleh founder ataupun leader hebat kita kan, iaitu Puan Hamizah Hamdan. Orang anak peneroka Fedah Wahar, jauh tu kan, daripada Johor Bahru saya rasa lebih kurang 70-80 km kan. Dan bersama-sama dengan beliau ada lagi mentor-mentor ataupun leader hebat yang bantu beliau, iaitu Puan Azhar, Puan Kamaria dan Puan Laila Maskun. Dan insya-Allah inilah insan-insan kan yang menerajui kumpulan Al-Ujab Circle yang akan membantu tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, bila tuan-tuan dan puan-puan akan bersama-sama dalam kami dalam kumpulan Al-Ujab Circle insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, anak anda, dinda-dinda kan. Pertemuan yang berlaku pada hari ini di alam maya ini bukanlah secara kebetulan. Setiap satu adalah dengan kehendak dan pengetahuan Allah SWT. Mungkin inilah bisnes yang tuan-tuan dan puan kita doa setiap hari, yang kita cari-cari untuk memenuhi apa segala impian tuan-tuan
kan, untuk menyelesaikan masalah kehidupan masa kini yang masih ataupun yang sedang melanda kehidupan kita, kan. Harga barang makin meningkat, kan, ekonomi bertambah teruk, kan, bertambah tidak baik. Jadi mungkin ini adalah satu perkara di mana Allah Ta'ala nak tunjukkan kat kita bahawa satu penegahan telah kita doakan selama ini, kan. Kita tentu berniat yang orang muda, kan, mungkin perlukan kewangan untuk mencapai cita-cita, bertukar kereta, bertukar kenderaan yang berkeluarga. Mungkin berazam untuk menghantar anak-anak mereka dapat melanjutkan pelajaran, kan, secara yang paling terbaik, kan. Menghantar anak-anak mereka ke universiti-universiti yang terbaik, baik di luar negara ataupun di luar negara, baik pun di dalam negara. Dan mungkin juga yang berumur, kan, ada impian untuk lebih banyak mengulurkan bantuan, kan, membantu masjid-masjid, membantu madrasah-madrasah, kan. Dan juga pada suami-suami, kan, tentunya ada impian untuk memberi perhiasan, gelang emas, rantai emas dan sebagainya kepada isteri-isteri yang tercinta. Jadi dengar dengan teliti, kan, fokus, kan. Bismillah, insya-Allah, kan, mungkin ini adalah jawapan kepada semua impian, cita-cita, kan, dan harapan tuan-tuan, sahabat-sahabat, anak anda di India semua. InsyaAllah kita teruskan. Seperti mana yang saya beritahu tadi, kita hari ini akan berkongsikan satu perniagaan. Dan hari ini kita akan membentangkan kepada tuan-tuan, kakak-kakak, adik-adik semua sekali, anak anda, kan, bagaimana kita nak pilih bisnes supaya kita berada di perniagaan yang betul, kan. Dan juga terutamanya untuk mengelakkan daripada scam, kan. Zaman sekarang ni macam-macam janji-janji di luar sana yang diberikan oleh pihak-pihak scammer yang tidak bertanggungjawab, kan, yang mempengaruhi berjuta-juta kehilangan disebabkan oleh scammer, kan. Dan juga kita akan berikan tips bagaimana untuk kita terus kaya, kan. Inilah satu persembahan, insya-Allah, kan, Global Business Proposal untuk tuan-tuan hayati, kan, untuk tuan-tuan kaji bersama dengan kita.